Alright guys, video kali ni agak sedih sikit dah. Sebab salah seorang kawan kat tempat kerja dia dapat pindah. So yang ini dia punya roommate lah sebelum ni. Tak tahu nak cakap macam mana, tapi yelah, selamat lah pergi ke tempat yang baru. Kita orang kat sini doakan semoga lancar segala urusan. Jangan lupalah kita orang kat sini. Cikgu Bosheng. Sedih. 谢谢王老师，因为他是我在这里认识的第一位老师。因为我们来的时候做过一件假，然后也遇到了很多事情，都是他在旁边鼓励我。有时候回家我都会想他的话，吵他，跟他讲了很久。当然不止王老师啦，其他老师，苏慧老师还有我们都会创老师在吗？对，谢谢你，苏老师。我第一天来的很多。 也是给了我很多帮助，现在我的榜样是魏老师，谢谢。当然不止这些老师，其他在线的老师我都很喜欢，谢谢。因为我在这间学校帮助给我的好的一面，谢谢大家。 OK， 好，谢谢高老师，你害我也哭，你看。OK， 好，所以我们是依不舍哦，所以希望你去到这个学校很开心。我就已经跟他讲了，那个学校我有认识人，要去照顾他，所以希望那个老师可以好好协助你啦。然后舍不得的事情我们放下，接下来我们要庆祝开心的事情哦。出力，太快了。OK， 再。 Selamat berhibur ke tempat baru. Ya, jangan lupa kita orang kat sini. Baik, Bosheng. Jangan nangis. Sedih. 忘记谢谢你哦，有重要的点可以忘记。再讲啊，谢谢你哦。 Terima kasih atas segala bakti yang telah dicurahkan dekat sekolah ni. Jadi ini sebagai satu kenangan lah. Setelah beberapa tahun perkenalan, lepas tu dengan kita punya dugaan lah, kenangan lah. So all the best. So kita punya tanggungjawab masih belum selesai. Kita buat yang terbaik untuk anak-anak bangsa. Alright, apa-apa pun, thank you walaupun hanya sekejap, tahu-tahu pun dah bertahun juga.